Malam ini, atas putus Walid dan khususnya pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 orang akan jadi insan terpilih untuk mengakhiri kehidupan dunia dengan berbakti pada insan yang akan menjadi syurga buat. Insan terpilih yang pertama, Salmiah Khairuddin dengan syurganya Syekh Ali Amirullah. Yang kedua, Muhaimah Syukur dengan syurganya Syekh Karim Al-Barakbah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Malik. Diorang memang suka kahwin macam ni ke? Sukalah. Dekat tak dapat kahwin halaman ni. Dan yang terakhir, Diana Surya Abdul Ghani dengan syurganya Syekh Husin bin Hasan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Malik. Kahwin dengan orang tua, habis tu jadi bini nombor berapa pun? Bini muda lah. Kalau yang muda, dapat 7 hari bersama. Kalau yang janda, dapat 2 minggu bersama. Terus kan? Salmiah Khairuddin, aku nikahkan akad kau dengan Syekh Ali Amirullah. Saksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwalikan aku Muhammad Mahdi Ilman dengan mas kawinnya senaskah Al-Quran.